Nampak tak? Nampak tak kan? Dah keluar dah kan? Tak, nampak tak? Tak ada suara apa ni? Recording in progress. Okey. Okay. Sekejap. Sekejap, sekejap, sekejap. Sekejap Hmm. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa yang Kak Nana nak bentang malam ni adalah plan dalam bulan Ramadan. Okay. So, jadi kenapa kalau kita ada kemampuan untuk kita menyediakan sepanjang Ramadan, ia sangat bagus sebab um, di waktu siang kita berpuasa. Jadi proses sistem penghazaman kita tu berehat lah sepanjang waktu siang kita berpuasa. So kalau kita boleh sediakan yang terbaik untuk sistem badan kita, so kita akan dapat banyak manfaatnya. Jadi uh, jadi plan ni sebenarnya bertujuan kita untuk mengambil manfaat sepenuhnya dari ibadat berpuasa. So kita bagi diet yang betul, kita dalam masa yang sama kita boleh buat detox dan pembersihan sebab puasa ini adalah satu proses detox juga. Sebab kalaulah kata kita biasa-biasa kita makan, kalau berlebihan benda yang kita makan tu dia akan simpan kat liver. So kalau hari-hari kita makan berlebih, so liver kita burden tepu dengan makanan yang berlebih tu. Contoh kita makan hari itu banyak ayam, banyak protein simpan kat liver. Kita makan hari itu banyak all this nutrisi so simpan kat liver. Tapi hari-hari intake kita banyak. Sebila banyak dia akan hari-hari tersimpan kat liver. Jadi kalau terlalu banyak liver tu jadi tepu, so bila jadi tepu mendatangkan penyakit juga. Sebab tu setengah-setengah doktor bila kita kata kita amalkan suplemen tu, kadang-kadang dia orang kata kalau boleh jangan makan suplemen yang kita tak berapa sure sebab suplemen-suplemen ni kalau hari-hari kita kena nak vitamin K, vitamin semua kita ambil setiap pagi tu atau setiap hari berlebih dia pergi kat liver, liver jadi beban tu maka timbul macam-macam penyakit. Niat kita nak jaga kesihatan kononnya mengamalkan macam-macam vitamin tapi akhirnya jatuh sakit. Punca dia store kita kat liver ni sebab liver ni tempat simpan uh, store ataupun tempat simpan makanan yang berlebihan yang kita makan. So, bila terlalu tepu, dia rosak juga. Okay, so bila kita puasa, kita tak masukkan makanan ketika di siang hari itu. Jadi, badan kita tetap bekerja. Sebab kalau kita guna otak, otak pun bekerja. So, jadi aktiviti kita itu memerlukan tenaga walaupun kita puasa. Tapi kenapa kita boleh berpuasa? Kita bertenaga sebabnya salah satunya memang ketika kita puasa badan kita akan guna yang dalam store tadi. Tu yang dikatakan proses detox tu. Dia keluar yang dalam liver tu untuk lama-lama ah, store kita kat liver tu akan jadi kosong. Jadi liver pun taklah tenat sangat. Store dia dah longgar. Jadi sebab itulah kalau bulan tak puasa pun kalau kita rajin berpuasa Isnin dengan Khamis itu adalah satu proses detox yang sangat-sangat murah dan sangat-sangat berkesan. Sebab kita puasa kan daripada kita makan wakil untuk detox yang mahal-mahal tu. Baik kita puasa. Jadi ini dah bulan puasa, memang kita kena puasa. Semua orang puasa. Jadi kalau kita dapat bagi yang terbaik daripada permulaan kita puasa, kita membantu proses detox tu dengan lebih berkesan sepanjang bulan Ramadan. Jadi plan yang kita guna produk Syahwar ni selain pada nak membantu proses detox ke tahap yang maksimum, so dia juga boleh mengawal selia jenis pemakanan atau kuantiti dan waktu yang optimum untuk makan dan minum lah sebab kita set okey nak makan waktu mana set perut ni nak makan waktu mana apa tu linzi dan sebagainya. So sebab kita susun dengan baik. Jadi gabungan produk Syahwar yang kita nak guna ni so seperti dalam gambar ni.
Jadi impact dia sangat bagus sebab apa? Bagi kita guna, contoh macam kita guna pollen. Pollen tu dah lengkap nutrisi dia. Jadi badan kita tak banyak sangat nak guna tenaga untuk proses. Jadi dia mengurangkan impact lah kepada sistem badan kita untuk mengurai makanan yang kita makan masa bersahur ke ataupun masa berbuka kita makan dengan banyak tu. Jadi dia tak teruk sangat badan kita. So terutama daripada kita makan banyak-banyak tiba-tiba nak puasa kan. So jadi proses tu macam ah, memberi kesan kepada badan kita. So kalau lah kata kita dapat bantu, dia boleh dengan menggunakan produk Stronghold ni dia meningkat manfaat berpuasa seperti fisiologi badan kita berlaku dengan lebih baik. Jadi bila bila semua proses tu berlaku dengan baik, kita boleh meningkatkan kualiti ibadah kita. Itu yang kita harapkan. Jadi macam mana kita nak plan? Okay, kalau kita tengok kat sini, so kita mula dengan makan malam lah. Ataupun kita macam hari ni, hari Jumaat, esok Sabtu. Okay, malam tu. Esoknya kita puasa Ahad kan? Malam esok lah. Okay, so malam esoknya kita boleh kita makan sikit tapi kalau boleh konsisten selama 1 bulan Ramadan tu. Kan? Jadi kalau kita tak ada dana. So paling kurang pun kalau kita tengok kat sini orang dewasa ambil set Jaha ataupun set YK. Ikut kita mampu yang mana. Tapi kita ambil 2 biji YK atau 2 biji Jaha tu bersama pollennya kita ambil 5 atau 10 kapsul. So dan kita makan soya sebelum tidur. Itu dosis untuk kita. Kita amalkan macam itu sepanjang uh, uh, kita berpuasa 30 hari itu. Okey, lepas tu untuk kanak-kanak, untuk kanak-kanak 2 biji juga, tapi uh, pollen dengan soyanya kita kurangkan sikit lah sebab keperluan dia kurang. Jadi pollen kita makan 3 ke 5 kapsul, soya kita bagi dia 1 paket. Jadi kalaulah kita ada macam 3 anak, kita readykanlah 3 paket soya sebelum tidur. So, 9 kapsul pollen ke ataupun 1 paket granula pollen. Ingatkan kau dengan kawan kau. Salam. Oh, so Okay. ramai dia resign. Seribu pula. Macam mana Dia ni? rasa menanti aku rupanya. Sekejap Boleh, boleh Menanti mute, boleh sebenarnya. mute tak? Okay, dah mute kot. Okey, so jadi kalau kanak-kanak kita bagi 2 kapsul jaha atau YK bersama 3 ke 5 paket pollen. Cuba seminggu yang pertama, bagus tak impact dia kepada kesihatan kita. Sebab kalau kita amalkan macam ni, so um, pesan dia, sebab pollen kita ni benda yang dah nutrisi yang dah lengkap, yang dah ringkas, so dia mudah diserap oleh badan kita. Kita makan waktu malam tu sebelum kita tidur, dia tidak membebankan usus. Dia tidak dia tidak kita boleh tidur nyenyak minimal dalam gangguan tidur. Boleh membantu membaik pulih dan merehatkan badan di waktu tidur. Lebih mudah untuk bangun sahur. Cuba tengok ringan tak badan untuk kita bangun sahur esok. Itu sebelum tidur. Cuba kita plan masa sahur. So orang dewasa masih sama. Jadi mana you dapat 4 biji lah semalam dengan sahur. Jangan makan serentak macam tu. Kadang-kadang malam tak makan masa sahur banyak. So lebih baik makan malam. So masa kita tidur tu dah ada proses dia dah berlaku. Jadi kita bangun masa pagi tu, so memang sangat ringan lah kita rasa mudah bangun tidur. Lepas tu bila bila kita orang perempuan pula bila kita bangun mula sebelum buat sahur tu kita makan dulu. Kat sini Kak nak tulis 2 kapsul ni paling minimal. Kalau mampu lebih daripada ni sangat bagus lah. So jaha atau wakil tak kisah apa yang kita mampu. Janji konsisten selama 30 hari. So 2 kapsul jaha atau wakil. Pollen dia ambil 5 atau 10 kapsul. Tapi kalau kita makan shake dengan soya fiber lactoberry tu pollen ni kita boleh tukar kepada guna yang granula. 1 atau 2 paket. So kalau kat sini kita tengok. So soya 2 paket, fiber 1 paket, lactose 1 paket. So kalau kita ada pollen, okay, combine 4-4 tu. Jadi sebelum kita sediakan sahur untuk family kita yang lain, yang simple-simple tu, kita bangun-bangun tu kita buat shake ni dulu. Dengan ambil linzi, paling kurang 2 kapsul. Okay, lepas tu kita boleh baca kopi. Sementara
tunggu dia nak sejuk. Kita masak tu kita boleh minum secawan kopi. Okay. Kalau kita ada extra budget lagi, boleh tambah Vita King dalam shake tadi. Okay. Lepas tu kita pun sedialah sarapan untuk sahur tu. Jadi bila dah ready, so kita tadi dah ready badan kita dengan makan shake ni, dengan makan Linzy. So bila kita nak sahur tadi, kita dah tak makan banyak sangat. Jadi sebenarnya badan kita telah menerima makanan yang pada Kek Ina lah. Kita kalau kita bagi pollen tu, makanan yang sangat mudah diserap. Jadi badan kita tak penat siang hari esok untuk proses. Kalau dibandingkan dengan kita makan ayam masa sahur tu, sebab dalam pollen kita ada amino acid, maksudnya protein yang dalam bentuk terringkas. Tapi kalau kita makan ayam, siang esok nak kena proses. Kalau kita makan pollen, tak payah nak proses lah. Sebab dia boleh serap terus dalam badan kita protein tersebut. Tu kalau kita dewasa lah, kalau kita mampu sediakan yang macam tu. Kalau kanak-kanak cukuplah dengan soya dengan lactoberry. Satu soya, satu lactoberry. So kalau dulu ada Nutri tablet, kita bagi Nutri tablet, 2 tablet cukup lah. Tapi sekarang Nutri tablet tak keluar lagi, so kita boleh bagi 1 jaha ataupun 2 pollen. Ataupun sama 2 jaha, 3 atau 5 pollen untuk kanak-kanak. So impact daripada kita bertukar pemakanan ni, jadi esoknya kesan yang kita dapat peningkatan tenaga sepanjang berpuasa. Kita memang kalau bagi orang yang dah amalkan tahun-tahun sebelum ni, dia tahulah. Walaupun makan shake saja, tapi kita sangat bertenaga sampailah berbuka. So berbuka, kita minum kopi pula. Ataupun kita makan shake dulu, lepas tu kita pergi solat dan kita baru makan. So impact dia lagi bagus lah. Tapi kalau tak, kita minum kopi je. Sebab tu akhirnya kita sangat bertenaga sepanjang siang kita berpuasa dan malamnya kita boleh berterawih dengan lebih baik. Okey, so jadi Linzy yang kita guna kat sini untuk detox, baik pulih dan untuk selaras dan tingkatkan sistem pertahanan badan kita, sistem imuniti kita. So pollen, makanan paling lengkap, ada lebih 200 khasiat dalam dia. Kita amalkan 5 ke 10 kapsul ataupun 2 paket, 1 ke 2 paket masa bersahur tadi. Jadi dibagi nutrisi yang cukup. Kalau kita tak makan benda lain, badan kita tak teruk sangat nak proses sebab nutrisi ini dah dalam bentuk yang ringkas. Jadi dia boleh meningkatkan kecergasan mental. So dalam masa yang sama, kalau orang ada masalah hormon, memang amalkan pollen. Jadi dia boleh menyelaraskan dan mengimbangkan hormon dalam badan kita. Itu pollen. So fiber pula. So fiber kita ada yang larut air, ada yang tak larut air. So tak larut air itu menyerap kandungan dalam usus supaya saiz najis tu jadi besar, boleh elak daripada sembelit. Fiber larut air pula boleh mengawal peningkatan gula dalam darah, kolesterol dalam darah dan garam di dalam usus. Jadi waktu siang kita tak ada makanan dah. Jadi fiber tu boleh berada dalam salur usus tu, menyerap segala toksik yang berada dalam usus kita tu dan membentuk. Kalau kita nak bayangkan fiber ni macam sponge tu. Dia masuk dalam usus, jadi bila dia serap air tu, dia boleh jadi, saiz kita jadi besar lah. So boleh mengelak sembelit. Okay. So jadi kita juga makan protein kan. Protein ni sumber soya yang sangat baik. Sebab protein kita ni protein tumbuhan. Dikompetkan dengan kita makan ayam, makan daging. Protein tumbuhan ni jauh-jauh lebih baik. Dan badan kita pun tak teruk nak proses dia. Jadi boleh menampung kehilangan protein dari otot. Sebab kita makan protein ni, badan kita pun tak teruk sangat nak proses. Jadi tak guna tenaga. Jadi protein yang ada ni boleh membantu menambahkan keperluan. Selalunya kalau orang nak bina badan kan guna protein. Jadi kita dalam bulan puasa, kita guna protein ni untuk menguatkan otot-otot kita lah. Sebab badan kita tak teruk sangat nak proses sebab kita puasa. Lepas tu kita guna protein pula, protein yang sangat kualiti. Kita tak makan lain lah. Kalau kita bersahur tadi, makan daging, makan ayam. Siangnya memang badan kita nak kena proses. Lepas tu, bila nak proses, nak kena air banyak pula. Dah lah kita puasa. Sebab tu lah airnya kita jadi sangat dahaga. Tapi kalau kita makan protein soya ni, badan kita tak teruk nak proses dah. So, jadi tak guna banyak tenaga kita. Sebab tu kita tak penat. So air pun mencukupilah bila proses tu tak banyak diperlukan di siang hari sebab kita dah bagi kat badan kita ni makanan yang dalam bentuk yang paling mudah untuk diserap.
Terutama pollen lah. Kalau mampu makan jangan 5 atau 10 kapsul. Makan lebih pun tak apa. 30 kapsul ke kan. Lepas tu, jadi protein ni juga bagus untuk orang yang gastrik. Jadi kalau you amalkan sebulan sebelum waktu Ramadan, memang Kak Ina sangat yakin lah boleh berpuasa dengan nikmatnya. Tak ada lagi nak gastrik tu. Tapi kalau baru nak mula, nak puasa esok lusa baru nak mula, um, tengoklah rezeki. Kadang-kadang tu okey, kadang-kadang tu masih ada lah rasa gastrik tu. Tapi kalau nak elak daripada rasa, kena makan lebihlah protein. Maksudnya kalau kita makan 1 atau 2 paket protein je bersahur, jadi orang yang gastrik tadi malam sebelum tidur pun kena 3 ke 6 paket, esok sahur pun kena 3 ke 6 paket supaya boleh layerkan dinding usus tu. Kalau ada ulcer luka pun dia dah tertutup. Jadi masa siang tu, kalau apa tu, badan kita dalam perut kita ni sentiasa dia keluarkan asid untuk proses penghazaman bila tiba masanya. Tapi bila kita puasa kan tak ada makanan. So bila tak ada makanan tu yang jadi gastrik. Tapi kalau kita minum soya banyak, dia boleh layerkan permukaan usus tu. Jadi dia tak mudahlah rasa pedih luka akibat ulcer dekat usus tadi. Okay, kopi CO pula boleh membantu kecergasan mental. Cuba kalau nak tahu. Bila kita puasa, kita berbuka dengan 2 atau 3 paket. Kak Ina memang try selalu. Bancuh siap-siap 1 tumbler tu, bawa Kak Ina selalu berbuka kat surau. So, buat pergi surau, sebelum maghrib tu dah habis minum kopi tu, mesti lainlah energi yang kita dapat untuk kita berterawih sepanjang malam tersebut. Okey. Lepas tu bersahur tu pula kita bergigi dengan ubat gigi Green Zee, penutup dia. Memang memang insya-Allah mulut kita tak berbau, tidak ada pembiakan bakteria, dan yang paling best dia sepanjang siang tu macam manis di mulut kita. So kalau boleh waktu sahur ni paling kena bagi lengkap. Waktu nak tidur tadi tak apalah, kalau tak cukup bajet boleh skip. Tapi kalau ada bajet alhamdulillah. Cuma waktu sahur ni cuba seminggu yang pertama, 2 minggu yang pertama. Betul tak impact dia kepada badan kita jauh lebih baik kalau kita makan waktu Ramadan. Okey, ini sahur. Kalau berbuka pula. Ni waterking yang baru. Kalau kita guna waterking kan. Dia berbuka. Yang ni berbuka ni ah, kalau nak bagi berkesan dia, nak bagi kesan tu lebih lebih bagus, kita kena makan semua syahur punya ni dulu. Lepas tu kita pergi solat, gap sikit baru kita makan. Itu lagi bagus lah. Tapi kalau kita makan dia terus makan, macam kurang sikit. Sebab kadang-kadang kalau Kak Na berbuka kat masjid, memang makan dia, lepas tu makan nasi. Sikit lah tak. Sebab kita dah makan shake ni dah kenyang lah. Jadi kita makan nasi tu sikit saja. So, dibandingkan dengan you makan dekat perut ni, lepas tu you pergi solat, baru you makan nasi. Yang cara kedua tu lebih berkesan. So, you test lah sendiri. Kan? So, ready siap-siap, azan je terus buat. Jadi, untuk berbuka, sama juga set shake yang kita makan sarapan pagi tu, soya, fiber, lekto. Kalau ada Vitakin, tambahlah Vitakin. Memang power lah kalau you dapat sediakan 4 perkara ni. Okay, lepas tu, kopi CO dengan teh ni buat minum. Kopi CO tu boleh buat minum masa berbuka, teh tu boleh buat minum sepanjang malam. InsyaAllah siang esok kita tak dahaga. Sebab teh ni boleh buang panas. Jadi bila panas kurang, dia tak adalah nak panas dalam nak jadi kering tu. Jadi bila tak kering, maka tak adalah rasa dahaga yang mungkin sepanjang petang, sepanjang siang tu, you tak rasa letih pun. So kalau you sepanjang malam tu, you minum teh lucun dengan sukatan 3 liter ke 2 liter ke macam tu. Kalau teh lucun cukup, air kosong tak perlu pun tak apa. Jadi berbuka lepas tu cuci mulut dengan Green Zee. Ataupun masa nak tidur nantilah guna Green Zee. Okay, so jadi kalau ni kesan dia mencegah daripada makan hidangan terlalu banyak. Bila you makan dia dulu, you pergi solat, memang dah kenyang sebenarnya. Jadi boleh elak lah kita daripada makan terlalu banyak. Jadi bila kita tak makan banyak yang kena proses tadi, of course lah tenaga kita sangat banyak untuk berterawih, beribadat sepanjang malam. Yang badan kita jadi penat tu sebab kita makan tadi ni. Makan segala makna ni. Yang badan kita nak kena buat kerja tu. Bila badan kita nak buat kerja, nak proses benda tu yang kita jadi letih. Siang tadi perut kita kosong. Lepas tu berbuka pula dengan yang heavy-heavy. Badan pula nak proses yang heavy-heavy tu. Akibatnya memang kita letih dan mengantuk lah. So, jadi nak bertarawih, nak beribadat pun tak best. Cuba tukar. Kali ni tukar tengok. Bajetlah 2 minggu ke, tengok result dia.
Sebelum berbuka makan shake ni seperti soya, fiber, lacto, white king. Shake tu okey dah. Kalau ada linzi makan linzi. Kalau tak linzi kita makan masa nak tidur dengan bersahur pun dah okey dah. Lepas tu minum kopi, minum teh dah pergi selawat. Dah pergi solat. Lepas tu baru kita makan. Memang boleh mencegah daripada kita makan hidangan terlalu banyak. Dibanding kita tengah lapar, kita tu mengadap yang tengah sedap tu, memanglah over lah kita makan. Jadi kalau sepanjang bulan Ramadan kita buat macam tu, naas lah badan kita. Sebab tu orang kata bulan-bulan puasa ni dengan makanan yang terlalu banyak tu boleh menyebabkan kita tak boleh pun nak menjaga kesihatan gas usus kita. Okey, so cuba amalkan. Ada kena memang ia sangat bagus. Boleh membekalkan tenaga segera untuk kita berterawih dengan lebih baik. Kalau kita nak terawih tu, kita bekalkan kopi. Itu pun membantu untuk kita tak mengantuk. Okey, Waterkin pula protein untuk tenaga segera. Dia instant energy juga. Okey. So soya protein adalah protein yang tadi kita dah cerita untuk masa malam tadi kan. Okey, so lain-lain untuk berbuka kita boleh guna kurma, buah-buahan dan sebagainya. Jadi kesimpulan dia kalau kita betul-betul fokus untuk bagi yang sakit lah, fokus untuk merawat badan kita dengan menggunakan set yang dibincangkan ni. Kak Ina rasa insya-Allah sepanjang Ramadan tu, selepas 1 bulan tu, kesihatan you jauh-jauh lebih baik. Terutama yang baru menyelesaikan, orang kata baru menjalani rawatan di hospital, macam kemo ke, pembedahan ke, benda-benda macam tu. Jadi sepanjang bulan Ramadan ni, dan kalau kita mampu berpuasa, cuba amalkan. Okey, so itu sekali lagi soya fiber pollen bagi yang soya fiber lacto bagi yang tak pernah tengok. Ini kita tunjuk cara bancuhan yang dibuat. So kita ambil air sebanyak tu. Air tu jangan sejuk sangat. Kita boleh guna 2 paket protein. Soya. Masukkan soya dalam air banyak ni. Soya masukkan ke dalam ni. Masukkan soya. Masukkan dua minit. Kalau kita nak pakai 2 paket. Set ini kita amalkan sarapan bulan puasa, kita jadikan dia sebagai sahur. Dan sebelum masa selepas berbuka tu, kira kita berbuka dengan ni dulu. Kalau seorang-seorang biasanya boleh buat lah. Tapi kalau ramai-ramai ni, yang ini memang tak ada punya lah. Tambah-tambah berbuka ramai-ramai kat rumah. Kena ada kekuatan lah kalau kita betul-betul nak dapat impact yang baik. Kita kena campur water king. Semua ada sekali campur. So kita shake je. Memang sedap. Air kuantiti tu, benda yang kena tambah tu memang menyedapkan. Air dia tak sejuk sangat tapi dia macam ada rasa sejuk sikit. So kalau kita minum ni, memang sepanjang kena kalau berpuasa seorang-seorang makan ni, memang sampai petang memang tak lapar. Energinya sangat bagus. Okey, so jadi secara tak langsung kita membantu mencukupkan keperluan sistem gas usus ni kat sebelah ni kan. Jadi semua ni kita masukkan pollen, soya, pollen dengan lactoberry, fiber. Tambah lagi white king yang baru ni, start 1 bulan 3 dah jual. Cuba amalkan sepanjang Ramadan ni sehari 2 paket. Bagi yang sakit lutut, yang banyak keradangan dalam badan kita, yang gastrik tu, radang usus. Buat betul-betul sepanjang Ramadan ni. Berbelanja sikit. InsyaAllah kita akan mendapat kesan yang jauh-jauh lebih baik bila kita habis 30 hari ni. Jadi bila kita dah amalkan 30 hari, masa bulan Ramadan, bulan Syawal tu, kita lebih berhati-hatilah sebab kita dah berbelanja kat sini kan. Okey, so jadi sebab itulah kalau kita tengok bila kita amalkan set perut ni untuk kita bersahur, untuk kita makan sebelum tidur, kita dah amalkan untuk langkah pertama dalam usaha kita nak sihat ni. Langkah pertama nak sihat kena settle sistem ni. Jadi sepanjang Ramadan 30 hari, bagi yang tak selesai lagi sistem ni, buat betul-betul, insya-Allah boleh selesai. Lepas tu langkah kedua kita adalah detox sampai organ liver. So kita ada makan linzi juga. So kalau kat sini Kak Ina bagi 2 biji je. So kalau kita mampu makan sampai 5 biji ke 10 biji
satu hari tu, so impact dia akan terus boleh membaik pula liver kita di waktu siang tu. Jadi untuk merawat badan yang terbaik adalah pada bulan Ramadan sebenarnya. Dengan menggunakan produk Syongho. Jadi kita kena fahamkanlah kepada semua siapa saja prospek di sekeliling kita yang ada masalah kesihatan ni, kita kata ini adalah masa yang terbaik untuk dia merawat. Sebab kita siang hari tu memang badan kita tak ada makanan. Jadi sistem gastric usus pun senang nak dibersihkan. Sebab kita cuma masuk di waktu malam. Siang tu kita sebab tu kalau kita dapat kurangkan sikit makanan yang teruk badan kita nak kena proses tu, kita makan set perut ni saja, jauh lebih cepatlah proses pemulihan sistem badan kita. Mari kita tengok satu persatu yang kita bincang untuk kita lebih faham, untuk kita betul-betul nak berbelanja supaya kita mendapat kesan yang baik sepanjang satu bulan Ramadan ni. Okay, ini semua produk yang kita kena ada untuk kita penuhi keperluan kita sepanjang bulan puasa. Set perut tu kalau boleh setiap sebab semua dalam satu kotak tu ada 30 kan. Kalau kita nak bagi kepada setiap seorang, kita readykan lah kalau 5 orang 5 set. Macam tu. Kalau 2 orang 2 set. Baru lengkap. Tapi kalau lah kata kita tak cukup, dia akan jadi temis lah. Jadi kesannya kalau dibandingkan dengan orang yang makan lengkap, kita yang makan selang-selang, yang makan lengkap tu lah akan dapat kesan yang lebih baik. Okay, mari kita tengok satu persatu. So, Kak ni akan share slide yang lain untuk tahu setiap produk tu. Okay, setakat ni ada apa nak tanya sebelum Kak Nia tutup? Ada nak tanya? Tak ada, Kak Nia tutup. Tutup ni slide yang ni nak Tingkat cerita lain, satu persatu. tingkat 3, tingkat 6 berhadi, dah start boleh dia. Okay, slide yang kedua ni kita dah bincang masa seminar hari tu. Tapi ini bukan slide yang seminar tu lah. Okay, bila kita nak ajak kawan-kawan kita, keluar tak? Keluar. Bertukar kita buat dulu sehari dua masa kita mula-mula awal Ramadan tu supaya kita merasai bagi yang tak pernah cuba dan bila kita cuba kita boleh kongsi. Sebab tadi macam masa Kak Ina tadi siang tadi pagi-pagi ada mesyuarat fakulti. Masa dekat mesyuarat fakulti tu adalah kawan Kak Ina yang biasa guna Lactoberry je. So Kak Ina cuma cakap dengan dia uh, macam mana plan bulan puasa. So sebab Kak Ina selalu akan cakap kami bulan puasa sahurnya berbuka kat surau lah. Kan jadi ada yang diorang tu berbuka kat sama juga. Tu Kak Ina kata bersahur biasanya masak ke apa ke bertanya. So Kak Ina kata why not kali ni tukar macam mana Kak Ina makan. So sebelum ni Kak Ina dah ada explain soya fiber apa cuma dia tak pernah cuba lengkap. So bila kita kata why not? Puasa kali ni cuba. Manalah tahu boleh menyelesaikan masalah kecemasan dengan darah tinggi itu dengan lebih baik sebab kita baik pula sistem gas usus kita ni dengan orang kata sepanjang 30 hari tu kita betul-betul buat. Jadi Kak Ina pun bila habis mesyuarat fakulti tadi, Kak Ina memang bawa yang Kak Ina dah print tu. Kak Ina pun buka kat di simak. Adalah beberapa staff yang lain dengar. Lepas tu ada yang cakap, bagus juga, kita tak payah masak. Ada yang single-single tu, bangun je masak ni. Tu Kak Ina pun katalah, anak Kak Ina kat asrama pun memang bawa ni. So seorang satu set untuk Ramadan. Yang dekat asrama memang dia orang malas nak bangun, dia orang makan shake ni je. So dia kata memang dekat sekolah, siang ni memang tak ngantuk. So bangun-bangun tu dah ready, shake-shake, terus pergi mandi dan sebagainya. Tak payah pergi, dia orang makan. So Kak Ina pun explain satu persatu menggunakan slide yang Kak Ina dah print tu lah apa fungsi dia. Sebab kita nak sihat ni dua perkara penting yang kita harus uruskan adalah satu jaga usus, dua jaga baik pula organ hati. So dalam bulan Ramadan ni kita boleh fokus jaga sistem gas usus. Sebab waktu siang tu kita tak perlu proses dengan lebih teruk badan kita. So kedua kita jaga hati kita kata. Okay, tak apa yang nak jaga hati nak beli linzi mahal minum kopi je lah. Tapi yang jaga usus tu cuba lengkapkan. Alhamdulillah tadi hasil daripada perkongsian yang kita kata betul-betul heart to heart. So
terbukalah hati mereka nak cuba. Harap ada beri kesan yang baik. Okay. So kalau kita nak uruskan organ hati ni, sebab kita nak, tadi kita katakan langkah satu jaga gasus dan langkah dua rawat organ hati. So kalau organ hati ni kita biar dia boleh berubah daripada yang healthy jadi fatty dan jadi lebih kronik. Bermula dengan sistem gasus usus. So tengok hati kita daripada healthy boleh jadi cirrhosis. Ya. Untuk elak ni kita kena jaga sistem pahazaman. So Ramadan adalah the best time untuk kita baik pulih sistem ni. Bagi yang masih sembelit, bagi yang masih migrain, bagi yang masih ulcer, gastrik. So, gunakan ah, kesempatan ini untuk membaik pulih tubuh badan. Tak apa kali ni Ramadan buat betul-betul. So, pada kena impak yang lebih baik, kita rasa bertenaga, kita boleh beribadat dengan lebih baik sepanjang malam. Okay, so untuk elak hati kita jadi rosak, jaga sistem pahazaman. So nak jaga sistem pahazaman ni, kalau kita cukupkan keperluan masa bersahur tadi dengan set yang kita dah bincang tu, lama-lama memang kita boleh dapat ni najis yang nombor 4 ni. So kalau kita dah dapat najis yang nombor 4 ni, memang badan kita sangat selesa. Angin kurang dan kadang-kadang tu yang jadi kadang kita kata, wah semayang tak tahan tu sebab nak terkentut lah apa, angin lah. Bila kita solat pula kan kita bergerak. Sujud lah, rokok lah, badan kita bergerak. So perut kita pun bergerak. Jadi kalau ada angin tergerak-tergerak, anak terkentut. Tapi kalau kita makan set perut ni betul-betul, tak ada angin tu, dia tak adalah nak kata, semayang tak tahan. Nak kata atau senang kentut tu. Itu dia best kakak. Okey, so jadi kalau kita betul-betul bagi yang terbaik, kita boleh dapat 3 perkara ni lah dalam badan kita. Okey, so mari kita tengok untuk jaga sistem ni yang kita bincang tadi, perkara nombor 1 adalah lactoberry. So, untuk kawan-kawan kita setuju guna lactoberry, kita explain lah lactoberry ni apa. Of course lah pada bulan Ramadan, kalau lactoberry saja tak cukup. Memang kena ada soya tadi. Soya fiber kena ada. So, dan lactoberry. Kalau lah kata bulan biasa, kita bagi lactoberry saja sebab dia orang boleh makan bila-bila. So bulan puasa sebab kita siang berpuasa nak cukupkan tenaga tu kita kena ada cukup protein. Memang kita kena rekomenkan soya dan fiber tu juga. Sebab itulah ini the best time untuk kita betul-betul promote dia orang guna. So biasanya kalau dia dah guna sepanjang Ramadan ni, dia akan guna teruslah macam kita. So kita dah dapat customer yang guna lebih daripada 200 poin. Itu yang orang kata bonus dia. So, yang pertamanya kita boleh bantulah kawan kita tadi memahami bagaimana nak jaga sistem pahazaman ni. So, bila dia faham, kita boleh bantu dia daripada mendapat penyakit yang lebih kronik. So, jadi bulan ni kita waktu rehat kita tak pergi makan dan sebagainya, gunalah waktu ni untuk explain satu persatu kepada kawan-kawan kita. So tadi Kak nak explain beberapa orang, of course lah Ramadan time nanti tengah hari Kak nak akan pergi jumpa tanya macam mana, dah cuba makan. So kat situ kita boleh bagi more info lagi. Okay, mari kita tengok tentang probiotik. Probiotik ni, kenapa kita kena explain slide pertama ni? Sebab tak ramai orang kenal probiotik. Bila orang tak kenal probiotik, kita kena cakap lah probiotik ni bakteria baik yang ada pada dinding gasus usus untuk menjadi usus sihat dan kuat. Jadi, untuk kita sihat, untuk kita jaga organ hati, kita kena jaga sistem gasus usus ni. Jadi, probiotik ni salah satu benda yang sangat tepat untuk jaga sistem ni. Jadi, bila cukup bakteria baik dalam usus ni, ia mengawal pembuatan bakteria jahat yang boleh mengganggu gugat keseimbangan sistem gasus usus kita. Okay, kenapa perlu probiotik tu? Tambah bulan Ramadan pula, memang banyak sangat makanan yang tinggi gula, tinggi lemak dan sebagainya. Kalau probiotik tak cukup, lagi hari biru. Ni pergi bazar, beli macam-macam kuih yang macam-macam colorful. Kalau kita selalu pergi surau pula, lebihan orang kat bazar tu akan pergi dekat surau. Berbuka tu macam-macam kuih ada. So boleh je ambil berapa. Tapi kalau badan kita tak cukup probiotik, kita makan lebihan tepung, lebihan gula, memang jam lah berak kita. Kurang air pula. Lagi-lagi lah. Bulan puasa kita kena cukup probiotik. Sebab pemakanan kita ni, pemakanan yang tidak sihat, termasuk daging berlebihan, makanan berlemak tinggi, kurang bijirin, makanan berproses, penyalahgunaan antibiotik dan sebagainya. Akibatnya keseimbangan flora usus terjejas.
dan menimbulkan berbagai masalah kesihatan. Jadi kita harus memandang berat terhadap pengambilan probiotik tambahan. So kata kat kawan-kawan kita, kalau banyak makan tepung, lagilah banyak kena makan probiotik. Okey. Lepas tu boleh tunjuk gambar ni. Pusat besar mengandungi 100 triliun probiotik tu. bakteria dan 190. Okey. So jadi kita kata probiotik dalam sistem ni. Itu satu benda yang kita highlightkan. Bagi faham. So dalam sistem ni kena ada lebih kurang 100 triliun bakteria baik. So kalau kata sistem gastrik usus kita ni ada 85% bakteria baik, insya-Allah kita sihat. Tapi kalau dah 50-50, orang kata tahap kesihatan kita tu dah mula bermasalah lah kalau kita ada sama banyak 50% baik, 50% tak baik. Sistem ni adalah sistem pertahanan, sistem imun yang mula-mula, first sistem imun. Jadi kalau kita betul-betul pastikan bakteria baik cukup dalam sistem ni, 80% dia menyumbang sistem imun sebanyak 80%. Jadi maksudnya besar nilai tu. Kalau yang ni dah bagus, bahagian kedua liver tadi ni terus orang kata tak boleh berfungsi dengan lebih baik, dengan optimalnya sebab dia tidak ada langsung deposit toksik kat dia. Sebab itulah pengambilan bakteria baik ni sangat penting. Jadi guna betul-betul Ramadan time ni, bulan puasa ni, untuk kita makan betul-betul sepanjang malam. Jadi sepanjang siang tu dia proses, dia bersih, dia bersihkan keseluruhan sistem gastrik usus ini. Okey, so ini kita cerita kalau kurang bakteria baik, inilah kesan-kesannya. Sembelit, cirit birik, IBS sindrom, sakit perut, makanan tak hadam, diabetes lemah, ulcer di kulit, kanser usus. Tadi Kak Ina tunjuk, salah seorang tu cakap, oh dia memang alergik. Kalau alergik, bersihkan usus. Ada seorang tu pula, apa tu, gastrik. Kadang-kadang gastrik kena kena combine dengan soya. Suka tak suka kena combine dengan soya. So, untuk Ramadan ni, orang baru yang tak pernah makan set perut dalam tim Kak Ina yang prospek baru, yang dalam masa terdekat ni Kak Ina duduk highlightkan lebih 10 orang. Jadi orang-orang tu, ini dalam minggu depan, kita kena pergi servis dia. Tengok kesan dia macam mana. Dan bestnya boleh untuk keradangan juga. Kita nak jadikan dia sebagai sahur, nak jaga sistem ni. Jadi kesan daripada tu boleh handle keradangan satu tubuh badan kita. So ini bagusnya perbatik kita. Sebab dia senang. You bawa pergi masjid sambil in between tarawih tu, you gap tu, you boleh makan kalau you rasa macam angin tak selesa dan sebagainya. So ia senang dibawa. Selamat, baby pun boleh bagi. Okay. Okay, ini dua jenis. Tadi masa Kak Ina bercerita tadi, ada yang seorang tu dia cakap, oh dia pun amalkan probiotik. Disebutlah dari company mana-mana tu. Tu Kak Ina kata, okey, Kak Ina nak komen yang tu, Kak Ina tak tahulah macam mana. Tapi Kak Ina kata, Kak Ina punya probiotik ni, dalam dia ada pre sekali. Ada cranberry, raspberry, blueberry. Maknanya makanan kepada probiotik tu. Dan probiotik yang kami guna, jenis dia Bifidobacterial lactis, Bifidobacterial kata. So, jadi ini adalah dua jenis bakteria yang sangat tahan asid perut, tahan suhu sampai, okay, disebutlah kalau kita punya sampai 42 darjah Celsius. Usus kita sampai pH 2. So, bila kita tanya yang dia guna tu, oh dia pun tak sure. So, tanya lagi, baby boleh tak? Dia pun macam tak sure sebab dia makan untuk diri dia je. So kita kata yang kita punya ni memang baby boleh tahan suhu sampai lebih pada 37 sampai 42, tahan asid perut. Jadi dia punya probiotik ni daripada rongga mulut sampai keluar jadi najis tu pun dia masih hidup. Kalau macam tu baru boleh bagi kesan yang sangat baik. So bila kita cerita ni, dia kata okey lah nanti habis yang tu dia nak cuba. Yang tu seorang kira tak berjaya lah tadi. Tapi sekurang-kurangnya kita rasa at least dia bersetuju macam tu. Kita harap bila habis dia cari balik lah. Sebab kita punya bakteria ni, you bayangkan, kita makan kira masa sahur tu. Jadi masa siang tu, dia menghasilkan asid organik, asidik dan laktik. Mewujudkan persekitaran asidik dalam saluran usus tu. Kenapa? Dia nak pastikan bakteria jahat tak boleh membiak. Jadi dia membantu pertumbuhan bakteria baik dan merencatkan pembiakan bakteria berbahaya. Jadi dia boleh sepanjang siang tu,
Kalau lah kata malam tadi kita makan segala nenek, segala gula tinggi, segala tepung, dan kita tak bagi pula probiotik. Jadi bakteria jahat yang ada dalam usus tu senang je nak grow sepanjang hari. Dan kita tak ada air pula untuk bantu proses tu. Nanti berbuka tambah lagi. Tapi kalau kita bersahur dengan cukup lah set perut ni. Ambil lah jamanlah nasi secawan apa tu sesudu dua untuk rasa macam makan nasi. Tapi kita tak memenuhkan sistem gesek usus kita. Jadi senanglah bakteria ni nak apa tu menyediakan ruangan yang positif untuk mengelakkan atau merencatkan pembiakan bakteria berbahaya. Kalau bakteria Bifidum langgam pula menghasilkan vitamin B, enzim-enzim membantu dalam pencernaan, mencegah dan memperbaiki masalah yang dialami oleh salur usus seperti sembelit, cirit-birit, kembung. Jadi maksudnya kalau bakteria ini dapat berfungsi dengan baik kerana environment usus kita tu taklah teruk sangat dengan toksik, kita insya-Allah tak kembung, tak cirit-birit semua tu. Jadi dia boleh meningkatkan daya imuniti usus terhadap jangkitan penyakit. Okay. Cranberry, raspberry, blueberry ni ini adalah serat untuk bakteria tersebut. So ni fungsi kena cerita betul-betul kat kawan-kawan kita ni supaya bila dia makan tu dia faham. Okay. Sekarang ni Kak Ina rasa ramai orang yang dah macam agak agak kalau dulu-dulu duk cakap perbatik ni macam tak tahu langsung. Sekarang ni banyak juga yang tahulah. Cuma bila kita kata apa yang dia faham, ada yang jawab macam oh dengar, tahulah perbatik tu tapi secara detailnya tak tahu. So kita pun boleh cerita. So kita punya lactoberry ni kesan kepada tubuh badan kita kalau kita perbatik kita ni so memang dia jaga sistem gesek usus, jadi dia boleh mengurangkan kekerapan jangkitan saluran pernafasan. Sebab sistem gesek usus ni mula daripada mulut, lalu trakea dan lalu paru-paru tu. Jadi lepas tu daripada situ pergi perut, usus kecil, duodenum, usus kecil, usus besar. So dekat dekat duodenum tu dia bersambung dengan liver. Sebab tu dia bakteria baik ni dia berada dalam sistem ni. Jadi dia boleh mengurangkan kekerapan jangkitan saluran pernafasan. Boleh memperbaiki alergi, boleh mengurangkan kebanyakan bayi baru lahir mengidap alergi, mengurangkan risiko mengidap jangkitan paru-paru, melindungi organ hati dan boleh menyingkir toksik sebab dia pergi kacau-kacau dalam usus kita dan nanti keluar melalui najis. So dia boleh menyingkirkan toksik. Memperbaiki paras gula, mengurangkan ketidakselesaan gas usus, mengalakkan kesihatan saluran usus, mempertingkatkan keadaan memperbaiki keadaan semelit, mengurangkan simptom sakit perut, cirit-birit dan gastroarthritis dekat usus kita. So, cerita bagi diorang tahu yang pentingnya perbatik ni. Kita punya memang hidup. Okey, so yang ini kita kena bincang macam ni. Kalau orang guna perbatik mana pun, soalan satu kita kata tahan tak suhu tubuh badan kita ni 37. Kalau perbatik dia atau bakteria baik yang dia guna tu kena simpan dalam tempat sejuk, maknanya suhu dia kurang daripada suhu bilik. Macam mana dia nak hidup dalam badan kita yang suhu 37? Mungkin dia mati kat tekak lagi. So, bila dia mati kat tekak, kesan pada sistem badan kita ni tak ada lah sebenarnya. Sebab bila dia masuk dalam badan kita ni, dia tak boleh nak mengurai pun. Sebab tu dah dia mesti masih hidup dalam sistem gesek usus ni. Kalau boleh, kuantiti dia tu besar sebab dia nak jaga seluruh sistem ni. Dan jenis bakteria yang tahan asid. Barulah dia boleh hidup sampai rektum. Okey, so siapa kena ambil? Siapa kena ambil? Wanita hamil, warga tua, kanak-kanak, orang dewasa, lelaki dan perempuan. Semua orang yang kumpulan ni daripada bayi sampailah warga emas, semua orang yang berbadan lemah ni kena ambil. Ataupun lagi orang yang memerlukan pengambilan segera, orang yang ambil antibiotik, orang yang merokok, orang yang suka minum air beralkohol, orang yang sembelit, orang yang menghadap komputer ni, kerja pejabat ni. Macam kita duk buat, macam Kak Ina duk present ni menghadap komputer kan. So kena ready makan probiotik. So, sebab orang yang sering menggunakan komputer, orang yang mudah menghadapi masalah mulut berbau, penyakit, orang ada masalah penyakit jantung, hati, dan orang yang selepas menjalani kemo. So
Bila dia kemo tu dia macam 2 minggu, 3 minggu kemo pula. 2 minggu, 3 minggu kemo pula. Masa gap tu, makan probiotik sebanyak mungkin. Supaya nak menyediakan ruangan gas usus tu dalam keadaan yang cukup probiotik dia. So kalau tak, nanti kemo lagi sekali habis sistem badan kita. So jadi, kalaulah kata sepanjang Ramadan ni tak menjalani kemo tu, lagilah bagus sebab kita nak membaik pulih sistem ni. Jadi hari-hari makan. Jadi kalau boleh istiqomah lah 30 hari, 3 ke 5 paket sehari. Okey, 3 ke 6 paket sehari. So bagi yang berpenyakit atau yang menjalani pembedahan, boleh ditambah dosnya mengikut keperluan. Tambah dos ikut keperluan tu boleh capai sampai 1 kotak 1 hari, 2 kotak 1 hari, 3 kotak 1 hari. Bergantunglah kepada keadaan badan kita. So boleh dia ambil terus sama ada sebelum atau selepas makan. Ni bila bulan Ramadan ni kita makan shake tu, lepas tu kita pergi selawat ke atau kita makan nasi ke apa, lepas tu makan balik lactoberi. Supaya makanan boleh diproses dengan lebih baik. Okay, itu tentang lactoberi. Tadi kita bincang 4 perkara kan? Lactoberi, soya, fiber dengan pollen. So satu persatu kita huraikan kepada rakan-rakan kita. Okey, satu dah siap. Yang kedua tentang fiber. So kita cerita pasal fiber pula. Fiber ni senang sikit sebab kita boleh makan sayur. Kalau kita rajin makan sayur, berbuka dengan sayur 1 mangkuk, cukuplah kuantiti fiber kita. Tapi kalau kita rasa susah, tak sempat nak cari sayur, tak sempat nak masak sayur dengan kuantiti yang mencukupi, makanlah kita punya fiber. Mudah. Sedap pun sedap, sebab dia manis. Manis lemon tu. Okay, mari kita tengok fiber. Okay, fiber ni adalah serat lah. Kita panggil prebiotik. Okey, so fiber kita ada 2 jenis, larut air, tak larut air. Dalam dia ada linzi, ada mineral, ada vitamin. Okey, fiber kita ni memang menggunakan salah satu bahan dia adalah digestion resistant maltodextrin. Ini formula khas tentang keperluan untuk fiber tu. Jadi kita punya formula ini mendapat pengesahan Jepun Health Food Association. Maksudnya kita punya ni memang bergrade tinggi, jangan risau. Okey, so kebaikan dia memang kawal gas usus, kawal gula, so boleh bagus untuk diabetik, mata, jantung, boleh menurunkan kolesterol darah, menurunkan triglyceride. Triglyceride tu satu komponen yang boleh bagi darah pekat. Dan tak semestinya orang tu ada dah tinggi tapi darah dia pekat. Jadi kita makan fiber ni boleh menurunkan kandungan triglyceride. So fiber boleh menyingkirkan toksin, membantu proses peristalsis. Kita tengok usus kita tu kan macam segmen sama dia. Cekak najis turun, cekak lagi najis turun, cekak lagi najis turun. So jadi peristalsis tu dengan adanya fiber dia berlaku dengan bagus. Jadi bersihlah dinding usus kita. So memberi rasa kenyang dan boleh membantu mengawal berat badan. Itu fiber. Kalau kita rasa macam tak ada bajet, nak makan sayur boleh. Tapi sayur kita, fiber kita memang ada yang larut air, tak larut air. Tak larut air ni dia menambahkan isi padu najis tu. Dia menjadikan tak larut air, dia macam sponge. Jadi dia boleh membentuk najis tu besar. Kalau larut air ni dia boleh pergi dalam saudara. Sebab tu dia boleh menurunkan triglyceride darah. Dia boleh ambil triglyceride darah tu. So jadi ke darah tu akan jadi kurang pekat lah. Okey. Okay, itu tentang fiber. So seterusnya tentang enzim. Enzim ni kita boleh dapat dari buah. Nak dapat buah pun kadang-kadang tu memerlukan dana juga, kena ada peruntukan dia dan kena pergi cari. Sebab tu kena pilih guna kita punya pollen. Pollen kita ni lengkap dalam dia. Ada lebih 200 komponen. Kat sini kita kata kumpulan enzim dia. Enzim dia lebih 94 jenis. Dia ada vitamin, dia ada mineral. So jadi kalau kita makan pollen ni sebenarnya kita dapat enzim tu. Dia ada lagi satu amino acid dalam dia. Maknanya makanan yang dah diproses dalam bentuk protein. Itu kalau kita kombinasi prebiotik dengan pollen. Tu kalau kita mampu 3 perkara ni, sangat bagus. Kalau kita dapat tambah white king, dah memang top lah sistem ni. Okey, mari kita tengok pollen. Tengok tu, dia kata 94 enzim dengan koenzim. Kalau nak detail enzim ke enzim ni, boleh beli buku yang RM2 dekat company tu. Dia cerita semua vitamin, semua mineral dalam buku tu. Tapi ringkasnya,
pollen kita ada lebih 94 jenis enzim dan koenzim. So, dia ada karbohidrat, asid lemak, lebih 28 asid nukleik. So, asid-asid ini sebenarnya untuk pencernaan. Dan dia juga adalah sumber protein yang dalam bentuk terengkas. Sebab tu kalau kita guna 21 amino asid ni, macam kita makan protein. Sebab tu kalau kita sakit, kita makan pollen, nutrisi lengkap yang kita dapat tu protein pun yang dah lengkap yang boleh masuk darah dan saudara kita untuk digunakan pakai. Sebab kalau kita makan ayam, proses, jadi amino asid baru masuk darah. Kalau kita makan pollen, pollen ni dah ada 21 amino asid. Maknanya dah ada 21 jenis protein. Sebab itulah kalau kita combine makan dalam bulan Ramadan, oh memang sangat hebat lah. Okey? Itu tentang pollen, sumber nutrisi yang sangat hebat. Okey, so keunikan dia, dia sangat lengkap selepas susu ibu. Ah, Convenient, packaging dia tu boleh bawa ke mana-mana. Dia bentuk benda hidup. Sebab pollen tu adalah debunga. Debunga tu biji benih yang nak membentuk pokok-pokok seterusnya tu. Persiawaan berlaku di debunga lah. Okey, sangat mudah diserap sebab semuanya bentuk yang ringkas. Sangat synergetic effect. Kadar boleh digunakan oleh badan tu sangat tinggi. Maksudnya kita makan tu hampir semua badan boleh absorb dan guna. Daripada kita pergi beli yang lain. Dan kita punya betul-betul pure bunga matahari. Jadi dia sangat selamat walaupun baby 1 hari. Okey, so sangat mudah diserap, dapat mengurangkan beban kepada badan. Proses metabolisme tu, proses mengurai makanan yang kita makan sampai boleh diserap oleh badan. So kalau kita makan pollen ni, dapat mengurangkan beban kepada badan dalam proses ni. Okay, nisbah kandungan khasiat dia bunga agak sama dengan keperluan badan manusia. Sebab itulah kalau kita makan ni 5 biji, 10 biji 1 hari, so memang ia boleh memberi hampir keseluruhan keperluan tubuh badan kita dengan lengkapnya. Okey, ini kita tengok fungsi pollen, menguatkan sistem saraf, memperbaiki sistem hormon badan. And then memberi kecergasan. Jadi orang masalah hormon boleh amalkan pollen. Orang yang masalah period tu boleh amalkan pollen. So orang yang sakit lutut pun boleh amalkan pollen. So kita dalam Ramadan ni, kita makan nak jaga sistem kita usus. Tapi dalam masa yang sama dia menjaga benda lain juga. Seperti sakit lutut dan sebagainya. Okey, lepas tu dia boleh membantu melawan bakteria, menjaga kesihatan jantung, menguatkan sistem penghadaman. So kalau kanak-kanak 1 hingga 4 paket, dewasa 2 hingga 6 paket. Kan? So orang sakit sekurang-kurangnya 6 paket sehari. Kenapa? Makin budak sikit, orang dewasa banyak. Dan bila sakit lagi banyak. Sebab bila sakit lagi banyak benda kita nak repair. So lagi kata kita kena sediakan untuk pemakanan sel-sel kita. Okey, so seterusnya dalam set kita tadi adalah soya. Soya kita ni tengok ada kalsium caseinate, ada soya protein terasing yang dia dah buang purine, yang dah buang isoflavone. And then ada enzim betit dan NAF untuk bantu urai protein tu. Jadi kalau kita makan ayam, dia kena ada enzim untuk pecahkan protein ayam tu jadi lebih ringkas untuk diserap oleh badan kita. Kalau kita guna protein Shanghou, protein ni dah ringkas. Dalam dia ada enzim lagi untuk bantu uraikan protein tu. Jadi badan mana nak sempat penat? Sebab tu kita sentiasa nampak bertenaga. Malah kita nak jaga usus supaya bagus jadi tak rosak liver. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita kata bagi yang terbaik kat badan kita, terutama soya ni, boleh cegah daripada nyanyuk. Sebab itulah Kak Ina selalu budak-budak makan soya dengan kopi. Boleh fokus, dia tak langsung boleh jadi sangat bagus pemikirannya. Malah tujuan kita okey makan sebab nak fokus, nak pandai. Tapi dia jaga paru-paru juga. Itu bagusnya soya kita. Sistem saraf dan sebagainya. Dia kurangkan timbunan lemak, gumpalan darah di arteri dan hati. Kurangkan tekanan darah tinggi. Galakkan perkembangan otak. So, ibu mengandung tu digalakkan amalkan sehari-hari. Cegah Alzheimer. Orang yang nyanyuk ni. Mengembalikan kandungan air dalam kulit. Maksudnya kalau orang kulit kering tu suka amalkan kita punya protein, so dia jadi lembab.
Itu fungsi protein. Dan bagus protein ni untuk gastrik dengan asma kalau kita ambil combine ni. Okey, so kita makan untuk bersahur dah lengkap, berbuka dah lengkap, dah ada semua. Kita dapatlah semua ni. Ini kalau bagi yang nak bajet kurang sikit, Kak nak kata okeylah guna kita punya protein dengan soya aja. Ini. Biasa banyak ni lah. Jadi, nanti letak air panas banyak tu. So, sedaplah bacaan dia. Dengar tak? Letak soya. Dengar tak? Letak soya. Kopi boleh pilih mana satu pun. Kalau suka ni letak ni, suka ni letak ni. Nak letak dua pun boleh. Bila kita makan lagi. Bukan apa-apa. Itu bagi yang nak minum soya dengan kopi je. Boleh letak dua soya, dua kopi dalam kandung, dalam bekas dia macam ni. Kalau nak bagi suam sikit, letaklah air panas. Panas ni kan, so letak air panas dekat tu. Sedap lah. Jom letak air panas. Jadi bagi yang siapa yang tak pernah cuba, tak mampu nak makan yang lengkap tadi, cukup soya dengan kopi. Lebih kurang macam tu. So boleh minum. Sangat sedap. Okay? Okay. Itu kalau kita nak bancuh kopi dengan soya. Inilah keperluan sistem ni yang kita kena makan ketika sahur, ketika berbuka. Maksudnya berbuka tu kita makan ni dulu, lepas tu baru kita pergi solat. Kalau sahur, kita bangun awal-awal tu kita makan ni dulu, lepas tu baru kita sediakan untuk sahur kepada ahli keluarga kita yang lain. Jadi sempatlah dia ada gap. Kita bangun pukul 4 kan, kita makan, kita masak, lebih kurang pukul 5 suku, 5:30, baru kita kejut dia orang. Dah sejam lebih. Kalau kita bangun lebih awal, 3:30, kita dah makan 3:30 tu. Jadi kita masak-masak, dan pukul 5 kita panggil dia orang, 3:30, 4:30, dekat 5:30 dah dapat sejam, dekat 2 jam dah. Jadi dia kenyang dah pun kita. So kita duduk satu meja dengan dia orang tu jangan jamah sikit-sikit saja. Okey, so kalau kita nak letak waterking, letaklah. Okey, dua perkara penting dalam urus kesihatan diri, jaga sistem ni. Bulan puasa adalah bulan yang paling best nak jaga sistem ni, iaitu sistem gastro usus. Jadi ambil peluang ni. Sebab puasa tahun depan pula. Kan nak puasa hari-hari. Kalau kita hari-hari biasa kita boleh puasa hari-hari, syukurlah. Tapi inilah masa yang kita boleh bantu badan kita untuk betul-betul pulihkan sistem usus ni. Sebab kita berpuasa. Lepas tu bila dah puasa habis, masuk Syawal, kita kalau boleh kita masih makan lagi sebab dalam Syawal lagi dahsyat ujian dia untuk kita makan ni. Lepas tu bila usus dah settle, baru kita boleh fokus langkah kedua, guna linzi untuk baik pulih sistem badan kita. Jadi langkah pertama tu pun, kalau kita dah betul-betul, kita boleh bantu ramai orang untuk faham, memang kita boleh straight away akan ada dana untuk terus ke langkah yang kedua. Okey? So jadi kat sini kita kena buatlah program-program nak bagi orang faham. Contohnya kenali dan bantu organ hati anda untuk kekal sihat, ataupun bagaimana kita nak kekal sihat, atau bagaimana kita nak bebas ubat. Ini semua kat sinilah poin yang kita nak bercerita. Okey? So, itu Kak Ina dah cover semua soal liver. Nanti dulu dah cover semua soya, fiber, pollen, lactoberry. Waterking je tak. So, jadi ini keperluan, kalau boleh, semua orang faham keperluan ni. Agar kita boleh sampaikan ke orang lain dan boleh bantu mereka mengoptimumkan Ramadan kali ini dari segi kesihatan dan dari segi rohaninya. Kesihatan kita bertukar guna produk Songo. Rohaninya bila kita sihat, kita boleh beramal dengan lebih baik. Okey, ada apa nak tanya? Seterusnya adalah si Zening kan? Si Zening ni, sebelum tu ada siapa nak tanya? Assalamualaikum Ina. Salam. Soya tu boleh campur air panas ke? Okay, kalau kita dah bancuh dengan air sejuk tu, kita dah shake dia. Lepas tu, dia dah larut semua dalam air tu, kita boleh letak air panas untuk jadikan dia suam. Untuk sedap. Kita bukan letak air Maksudnya panas. dengan kopi tadi nah, dengan kopi tadi. Boleh tak, campur air panas ya, tapi dia cara buat dia,
Masa kita shake tu kita guna air biasa, air sejuk biasa. Sebab kalau kita guna air panas nanti kita kocok-kocok terbuka lah tudung kita tu. Tudung Ha, taman kita tu. Sebab tu kita ha, bagi dia larut elok tu menggunakan air biasa je. Okay, lepas tu ha, larut semua dah sebati tu kita nak bagi dia suam tu, baru kita ha. guna air yang panas tu. Mampu air panas. Janganlah Hmm. sampai panas tak boleh minum. Tak nak sampai macam tu. Panas yang sedap-sedap kita minum. Okey, baik Ina. Kalau terlebih panas nanti rosak enzim dia. Okey, Dia terima macam kasih. sama. Macam kita buat susu budak tu. Kan kalau kita buat susu budak tu kan kita kita guna air suam-suam je. Kalau terlebih panas dia terpancut susu dia keluar kot apa lekuk puting dia tu. Sama lah kalau kita buat dengan air panas terbuka tudung tu. Bersembur kita punya soya dengan kopi dalam dalam tumbler tu nanti. Sebab tu shake mesti guna air biasa, air sejuk biasa. Air mineral yang suhu bilik. Tapi kalau nak suamkan, kalau kopi dengan soya memang Lina selalu pilih suamkan. Tapi kalaulah kata set lengkap usus tadi, dia sejuk sikit lagi sedap. Okey, ada lagi soalan? Ada tak? Yang nak tak faham atau ada tak yang dah pernah cuba nak share pengalaman menggunakan set ini ketika Ramadan ataupun setiap kali berpuasa? Hmm. Ada siapa pengalaman nak kongsi? Silakan Kak nak bagi masa. Ada tak? Yang orang lama yang dah guna. Ada? Kat sini siapa yang pernah guna? Dia Ani lah nak share ke? Ataupun Naim? Naim pun boleh. Share lah nak dengar Kak Syeda kata. Naim pernah pernah Naim kali ni lagi lah nak kena makan bersahur kan? Naim ada ke tu? Nak share sikit Naim? Abang Wan, Abang Fauzi bersahur pernah makan set perut? Untuk tahun ni, untuk tahun ni memang persediaan tu kena lebihkan overtaking lah kalau ikut pun. Tapi modal kena cari dulu ni, tunggu gaji. Gaji. Sebab nak lawat kesan-kesan jatuh tu kan. Memang elok sangat. Tambah lagi Yalah. baru tu. Itu, itu lah yang bajet hari Senin tu nak beli overtaking yang baru tu. Ha. Tengok macam mana perubahan. Cuba bulan pertama ni guna 4 kotak seperti yang kami cadangkan. Maksudnya kita beli terus 4 kotak dalam shake kita tu bubur 2. Kalau kita makan Ah, shake tu sekali masa bersahur. Tapi kalau kita kalau yang overtaking baru kan tambahan berapa ringgit? RM35 kan? dia 265, tambahan dia Ah, RM35. dah. RM35 lagi. Itulah kali 4. Berapa dah? Aduh. Cubalah, cuba. Demi kebaikan, Boleh demi cuba kesihatan. insyaAllah. Mana tahu lepas habis je Ramadan sembuh semua kesan-kesan Mudah, kemalangan tu. mudah-mudahan. Tapi yang pastinya sihat tu mahal lah. Yang pastinya. Siap tu mahal kan. Terima kasih Naim. Lim, Assalamualaikum Kak Ina. salam. Lim pernah cuba Okey, tak? apa dia Kak Ina? Cuba set perut sebagai sahur. Okey, ni nak sharing sikit lah tentang penyakit yang mak saya hadapi. Okey, sebelum ni memang mak sangat orang kata suka lapar. Dia penyakit kencing manis ni malam memang dia suka lapar. So semenjak dia mengamalkan macam soya, bila macam lapar je, memang saya akan cakap dengan mak tak payahlah makan biskut-biskut, makan saja soya protein bersama dengan kopi. So dia shake, Alhamdulillah dia dah buat secara macam istiqomah. Semenjak daripada dah setahun lebih, puasa bersahur tu memang dia rajin berpuasa setiap hari Isnin dan Khamis. Dia setiap kali sahur tu memang mengamalkan set perut sahaja. Sampailah sekarang. So perubahan dia semenjak dia makan set perut tu banyak improvement lah. So lepas ni tahun yang kira macam yang kedua, kita nak suruh amalkan dia makan set perut tu sentiasa lah pagi. So kita pun tak perlu nak masak terlalu heavy sangat. Ya. Itu pengalaman mak yang saya dah Ya. monitor.
Okey, ada lagi nak share? Ada lagi, Lin? Wan Fauzi ke? Dapat untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Itu saja, Ina. Ha, Terima kasih. siapa lagi nak share? Dah jalan Afia. Ada tak? Ni siapa lagi ni? Yang pernah cuba. Hmm. Irna kot. Irna dah pernah cuba ke set perut berpuasa? Berhasil ke tak? Okey, tak apa. Okay, so jadi itu keperluan yang pada Kak Ina sangat-sangat penting untuk kita lengkapkan Ramadan kita supaya kita boleh mempunyai kata kesihatan yang baik dan kita boleh beribadat dengan baik. Jadi bagi yang hadir malam ni, cubalah minggu pertama puasa peruntukkan makan set perut tu. Apa hasilnya? Eh? Okey, so yang tadi kita kata set perut, kopi, seasoning. Seasoning ni Kak Nai nak cerita. Okey, seasoning ni kalau orang yang masak kat rumah untuk berbuka, tak makan kat surau. Jadi kan masa kita berpuasa kan kita tak boleh nak rasa. So kalau seasoning dia memang penyedap rasa. Jadi kalau lah kata last kali masak apa pun, you tabur seasoning ni. Memang masakan tu akan sedap. Seasoning kita ni sangat bagus kerana dia banyak khasiat dalam dia. Jadi bagi yang hadir seminar hari tu, bolehlah tu menggunakan nota masa seminar tu untuk bercerita dengan rakan-rakan kita agar membantulah mereka menyediakan makanan di bulan Ramadan ni supaya dapat menyediakan uh, orang kata uh, berbuka dengan lebih baik, lebih sedap kerana seasoning kita ni kalau tak makanan kita tu tak cukup benda-benda apalah kalau kita rasa-rasa macam apa kurang ni masakan ni kalau kita tak tahu nak tambah apa letak je sejenis mesti jadi punya mesti lengkap punya walaupun goreng nasi tu ada goreng nasi masin ke tak masin lah ni pergi ambil satu bungkus apa tu seasoning tu tabur dalam nasi tu pasti sedap punya lah. So dalam seasoning kita ni ingredient dia memang sangat-sangat bagus. Dia ada linzi juga dalam dia tapi linzi yang tak mendatangkan pahit lah. So jadi eloklah kalau kita guna bahan ataupun penyedap ni yang boleh membuat pulih tubuh badan kita. So linzi yang ada dalam seasoning tu nama dia shiitake. So dia ada Genastemum pentaphyllum ni dia sejenis teh yang bagus untuk mata dan radang. Kita guna untuk masak tapi dia ada Genastemum pentaphyllum ni. Jadi secara tak langsung dia memang membantu kita punya keradangan dan sistem penglihatan kita. Apa lagi kandungan dalam dalam apa tu seasoning dia? Dia ada apa yeast dalam dia dan dia ada seaweed dalam dia. So, sebab tu setengah-setengah kadang-kadang kita tengok dekat TV, dia tulis penyedap tu daripada mushroom, daripada shiitake tu. Jadi kita bagusnya kita ada linzi lagi dalam dia. Kan? So, jadi bagi siapa yang tak pernah cuba, untuk sebelum-sebelum ni, cuba Ramadan kali ni ketika masak tu, tak tahu pasti tak pasti rasa tu sedap tak sedap, cuba letak aje. Kalau tengoklah kuantiti, kalau makan dalam keluarga tu ada 7 ke 10 orang, memang guna sepaket lah untuk satu kari tu. Tapi kalau kita masak dalam kuantiti yang untuk 2 orang makan, satu paket tu mungkin 3 kali kita boleh guna. Sebab kuantiti kita sikit, kita tak payah letak banyak. So kalau kita masak macam untuk kuantiti yang ramai, memang satu paket tu habis punya. Jadi sepanjang Ramadan ni kita lengkapkan set perut tadi. Siapa yang mampu beli Vitakin tambah lagi atau makan dengan linzi. Apa tu kopi dengan teh jangan lupa. Kita tambah lagi seasoning untuk membantu masakan kita ni menjadi lebih lebih sedap lah. Walaupun kita tak dapat rasa tapi kita rasa sedap itu. Okey, lepas tu kita guna green tea ketika berbuka dan bersahur. Bila habis bersahur guna green tea. Jadi sepanjang Kak Ina duk guna ni memang selesa lah mulut sepanjang hari. Rasa manis dan segar. Okey, lagi
untuk kita keperluan dalam dalam hidangan kita untuk Ramadan ni, sebenarnya yang utama sekali asap perut tu linzi dengan seasoning. So green tu untuk menjaga kita punya sebab kalau mulut kita tak selesa sebanyak kita berpuasa tu, kita rasa nak cakap dengan orang pun malu, takut berbau. Tapi kalau kita rasa selesa je mulut kita, rasa manis je air liur kita, rasa bagus, manis tu macam segar je. So confident level kita pun mesti meningkat, nak bercakap dengan orang pun selesa. Jadi untuk Ramadan kali ni, cuba bertukar guna apa yang kita sebut tu. So sekiranya dah seminggu dua guna, dah rasa ia sangat bagus, kalau boleh tak tunggu seminggu dua pun tak apa. Mula ajak orang lain guna. Bila ramai-ramai guna, secara tak sedar, lepas Ramadan, tiap-tiap bulan mesti ada je kita punya customer yang makan set perut lengkap. Okey, so Kak Ina malam ni Kak Ina cadang nak sampai 10.30. Jadi ada 6 minit lagi. So ada apa nak tanya lagi? Apa saja tak semestinya yang berkait dengan malam ni. Ni Ani Nur Aini seorang lagi, Ani Naim kan kan? Zub Naim kan? Betul tak? Ni, Ani yang ada dua nama Nur Aini ni. Nur Aini yang seorang ni, Nur Aini Rusdi. Yang seorang ni. Jadi Ani kat Nur Hmm, betul kan? ini, Ani. Batang kali. Ani batang. ya, So jadi, plan tak bersahur dengan set perut? pernah je buat. Okey, Alhamdulillah. So kali ni buatlah betul. Gastrik pun dah okey lah. So, Alhamdulillah. kira Anis tak guna produk Syahur dah melalui Ramadan tak? Bulan puasa tak? Tak ingat dah Kak Ina? Last year. Ani bayar puasa. Maksudnya, Ani ganti puasa tu Ani guna set jadi perut. maksud inilah kali pertama nak Untuk Ramadan lah. masuk Ramadan bersama Syahur kan? Mm-mm. Why not? Cuba betul-betul tengok perubahan tu. Betul tak? Lepas tu kita InsyaAllah. punya confidence level bercerita benda ni lain macam sebab kita guna sendiri. Macam tu. Ani Naim siapa tu tulis? Oh, Lin. Kena ingat upline dia lah. Nak ingat siapa kan? Okay. So, siapa lagi yang kita biasa guna? Yang biasa ni. Ni Siti Habib, Siti Mariam kan? Kak Yam. Betul tak? Siti ni Siti Kak Yam kan? Kan Siti Habibah? Tak tahu. Okey lah. Tak apa. So, jadi Kak Ina rasa kalau tak ada soalan, so sampai situ saja untuk malam ni. Jadi Kak Ina harap sepanjang Ramadan ni guna betul-betul. Jadikan satu testimoni kepada diri kita agar kita boleh share benda ni dekat kawan-kawan kita. Ini Alhamdulillah, terima kasih. Oh, selamat berpuasa. Ismail ni, Ismail Kedah ke? Cik Ismail ke? Cik Ismail pun masalah speaker juga tahu. Jadi, bila kita betul-betul guna, kita betul-betul lalui sendiri, InsyaAllah kita boleh bercerita benda ni dengan lebih baik kepada rakan-rakan kita. So, bermula dengan penggunaan produk Syahur set perut ni, PV dia dah lebih 200 tau. Jadi, duplikatkan penggunaan ini. So, tapi you kena guna dulu, baru you boleh duplicate. Kalau you tak pernah guna, macam mana nak duplicate? Sebab tu kena fikir macam ni nak buat tak? Untuk set perut ni kata buatlah. Mengingatkan kawan-kawan kita perlunya guna. So, bila kita dah guna, dan pastikan kita share kat kawan-kawan kita. Siapa lagi kat sini yang Kak Neta ni? Hmm, Cik, Cik Pa. Cik Pa pernah guna tak Cik Pa? Set perut bersahur. Cik Pa pun ada masalah speaker juga. Tak pandai buka. Okay. Belum. Cik Pa tak pernah guna kan? Cuba guna Ramadan kali ni. You akan rasa tenaga tu lain macam punya. You berterawih pun lain. Gunalah. Beli satu set tu. Guna Cik Pa dengan husband ni. Try tengok seminggu. Satu set tu 4 benda lah. Soya, fiber, lekto dengan granula. So shake 4-4 tu untuk bersahur. Kalau nak makan lepas shake tu pun boleh je. Bukan tak boleh. Cuma energy level dia tu memang lain. Kalau you makan bersahur dengan ni. Cubalah Kak Pa. Baru tahu lepas ni barulah boleh start cerita.
kepada rakan-rakan kita dan kita punya kesihatan pun akan bertambah baik sebab gestur usus kita kita bantu sepanjang Ramadan ni. Okey. Okeylah. Sini semua dah tanya. Yang mana-mana macam Kalila ni kayaknya tak sure. Ha. Cik Rahman pernah guna ke? Belum lagi. Cuba guna. Tak mampu Yalah. untuk 1 bulan, guna, boleh beli half. Kalau mampu, gunalah 1 bulan. Nak beli taking 2 ni. Macam mana? Waterkin 2. Jadi Besok lah waktu. so Waterkin 2 tu dah satu, tambah lagi dengan set perut yang lain tu untuk Okey, bersama. okey. Cuba tengok Ramadan tahun ini. Okey. Beza tak? Mungkin dengan sebab tu kesihatan Cik Rahman bertambah baiklah selepas ni. InsyaAllah. Kita tak tahu kan. Jadi bagi yang tak pernah cuba. Gunakan dia sebagai sahur. Sahur awal-awal makan set ni. Lepas tu minum kopi ke apa. Kalau rasa nak makan roti ke nasi sikit-sikit boleh je. Tak ada masalah. Tapi biasanya InsyaAllah. ha, kenapa Cik Rahman? InsyaAllah. Nanti cuba. Nanti cuba. Okey. So, mempercepatkan proses kita sembuh lah. Sebab kita InsyaAllah. fokus sistem usus kita. Okey, so itu saja untuk malam ni. Harap manfaat dan betul-betul praktis dan boleh bantu orang lain pula untuk Ramadan seterusnya. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih, Ina. Terima kasih Kak Ina. Selamat puasa semua. Selamat berpuasa, ma'azai batin. Yeah.